So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi kandar. Wah, aku minta kuah pedas. Kuah ayam dia sirih besar dia. Banyak ni dia sambal kelapa yang tu lah untuk nasi kandar Dia aku cakap kedai nasi kandar ni memang kau lah. Dia punya kuah macam ni tau. Dia lambat pedas tau. Dia bapak besar ni. Kuah dia lambat pedas tau. Tak tahulah ni kuah pedas ke cili ni yang pedas ke. Tahu lah sirih pedas tu. Betul-betul lah. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi kandar. Nasi kandar ni lama sebenarnya tak makan nasi kandar ni. Aku beli nasi kandar ayam, lepas tu ada cili sikit, lepas tu ada kobis, lepas tu ada papadum. Papadum dia besar-besar. Wah, aku minta kuah pedas. So aku nak rasa sekarang ni kuah dia betul-betul pedas ke tak pedas kan. Tu kalau kau makan nasi kandar ada kuah manis apa semua ni, aku minta kuah pedas. So kita nak rasa kan kuah ni pedas ni kan. Aku memang minta pedas gila punya lah. Nasi kandar ni pun sedap betul lah. Nasi kandar Penang kan, Penang. So aku pun nak makan ni, tak sabar tengok. Ayam dia sirih besar lah, yang goreng mamak ni kan. Itu korang tunggu, jom tengok kau makan. Let's go. Bismillah, bismillah. Kuah dia pun aku letak banjir. Kuah dia aku letak sikit tu, nak rasa tu kan. Dia nasi kandar ni, kuah dia ni yang penting sebenarnya. Dengan ayam ni kan. Basic lah nasi kandar. Bismillah. Kari dia, kari campur kari ikan, kari daging kot. Daging masa hitam macam tu lah. Aku tak nampak dia campur kari ni. Tak rekod pula kan. Ni kuah ayam dia sirih besar. Jom kita try sikit ayam dia ni. Ayam dia ni dia potong pula. Ni ayam dia. Ayam dia memang lah. Ni sambal nyok. Sambal nyok ni dia sambal kelapa yang tu lah untuk nasi kandar Dia aku cakap kedai nasi kandar ni memang kau lah. Dia punya kuah macam ni tau. Dia lambat pedas tau. Kau makan-makan dekat 5 minit tu pedas. Serius ni. Pilih bapak besar ni. Ambil kobel sikit sama nyok dengan ayam ni. Tadi aku lupa lah nak minta kuah sekali tau. Dia kalau kuah campur letak sekali dalam nasi ni, dia kembang jadi lagi sedap. Jadi aku cakap kuah dia lambat pedas. Bila dah pedas tu, kau makan pula cili ni kan. Sirih pedas betul lah. Tak tahan lah rasa.
Tapi kuah dia memang betul-betul sedap. Memang sur lah. Orang Penang kata apa? Sur. Kalau aku nak beritahu korang, korang jangan lupa lah subscribe, like kan, share lah video aku kan. Mungkin ada lagi banyak video lah untuk korang nanti, untuk YT ni kan. Pepadam ni serius sedap lah. Dia crunchy betul lah. Ayam dia betul-betul besar. Aku tak tahulah ni kuah pedas ke, cili ni yang pedas ke. Tahu tak, serius pedas tu. Dia lambat naik. Tapi betul-betul lah. Memang puas hati lah makan benda ni. Dia pasal apa tau? Murah. Aku beli ni lauk ayam, cili, lepas tu kobe sikit, semua sekali dalam RM11 macam tu lah. Dengan papadam kan. Ayam dia pun besar kan. Jujur aku cakap, nasi kandar ni kuah dia betul-betul pedas. Pedas dia tak adalah pedas yang betul-betul pedas sampai korang tak boleh makan tau.
Dia pedas dia macam biasa-biasa. Pedas, masin, asam, semua ada. Kuah dia ni. Dia punya sambal nyok ni aku tak boleh habiskan lah. Sebab dia masam sangat tau. Sambal nyok memang rasa macam ni Aku mau baru try ni. Okay, itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow share sikit video aku kan. Tolong komen sikit korang nak video apa pula lepas ni. Pandangkan kita lagi berapa hari je nak masuk bulan Ramadan kan. Nak bagi tahu korang, terima kasih lah sebab support aku selama ni. Aku sekarang ni road to 2k subscriber. Korang tolong lah subscribe, share video aku Tengok video ni tolong lah share sikit video aku ni semua kan. Lagi berapa hari je nak masuk bulan Ramadan. Aku nak korang komen lah nak mubang apa pula lepas ni kan, bulan Ramadan ni kan. Tapi makan bila dah buka tu baru makan. Tak adalah makan tengah hari je tu baru aku buat video, tak ada. Cuba korang komen sikit korang nak video apa pula lepas ni. Okay, kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.